Meron ini. Jumbo. That one is cow milk? Yes, that's milk. So Masai food, milk and blood and meat. And blood? Yes. Oh. You drink blood. You drink blood? Yes. His name is Sainapone. Sainapone. Yes. His name Melombuki. is Melombuki. Thank you. Okay. Thank you. Thanks. So, best kampung dia orang kat sini. Let's explore Africa. Kebun tomato. Tapi dia berpagar. Aku macam tak rasa ini adalah kebun orang Masai. Mungkin kebun orang-orang kat sini ataupun government project, sebab dia sangat teratur. Sebelah sana macam ada rumah dia, lawa. Dia kebanyakan orang Masai dia binatang lah. Dan aku baru dapat tahu juga tadi, rupa-rupanya dia makan darah, bai. Dia kata dia minum darah ke lembu. Wow. Aku baru tahu orang Masai ni minum darah, bai. Oh, ramai betul turis masuk. Berduyun-duyun jeep ni. Masalahnya jalan ni tak rata. Aku dah sakit bonggong ni. Bergegar-gegar badan. Now kita downhill sikit. Mulut aku makan asam. Jadi rasa masam lah mulut. Dia nak bercakap pun susah. Tengok belah kanan ni, pokok dia, tak tahu nak cakap lah. Dia pokok dia lah sebatang-sebatang, tapi dia ada belukar sikit-sikit. Sini pun sama. Aku rasa kat depan ni ada kampung lah kot ni. Ni kampung ni. Okey. So now turun bukit ni, nampak jauh sana dataran lapang. Itu adalah dia punya safari lah, aku ingat. Dia punya apa panggil, national park dia. Banyak binatang dekat situ. Dan binatang tu pun keluar sampai sini. Memang bahaya. Tak sesuai lah untuk aku camping dekat luar macam ni lah kot. Pokok tu cantik, tapi kalau boleh camping best ni. Tengok dekat bawah-bawah pokok tu. Oh, tidur redup-redup. Lepas tu minum air, masak kopi. Oh, best gila. Oh, sekarang ni ada bumper. Okey. Aku kena hati-hati, kena pegang dua tangan. Sini kampung sebenarnya ni, kampung-kampung. Akan hotel ke apa. So ni kawasan kampung. Dan kita akan terus dia punya bumper dia okey je sebenarnya, dia tak tinggi sangat. So aku boleh sebelah tangan sambil pegang kamera. Pokok ni cantik, seketul. Kat sana nampak dia punya tempat air dia. Dia punya telaga air. Ada dua orang kat situ. Ya. Lemongo Primary and Junior Secondary School. Itu ke? Dalam sana kot dia punya sekolah dia. Wow, ni kampung dekat sini macam ni, lapang, panas. Tak hari pergi sekolah. Dahsyat ada orang ni. Belah kanan aku ni ada turis lagi. Banyak turis aku perasan daripada macam China, Korea gitulah, muka-muka Asian kan. Ni ada banyak sarang burung atas pokok ni. Ni ada satu kampung lah sebenarnya. Kampung Masai ni. Bukan Masai Johor, kampung orang Masai. Sebelah kanan ni, sebelah kiri ni, yang ni pun kampung orang Masai. Tapi tak nampak pula orang jalan-jalan. Tadi adalah budak-budak kecil jerit-jerit panggil Zunggu.
Aku tak faham lah Zunggu tu. Aku patut check lagi. Aku lupa nak check dekat internet malam tadi. Ni diorang ada perempuan dress up, pakai gown. Tapi aku rasa orang Masai ni dia bukannya Kristian yang pergi hari ni hari Ahad dia orang pergi gereja. Sebab tak salah aku Masai ni agama dia lain. Dia bukan Kristian. Sana ada dataran lapang tu. Kalau boleh camping dah. Wow, depan aku ni dah dataran. Mungkin akan downhill sampai kat dataran tu kot. Jauh ni kalau downhill ni. Wow, tengok ni. Ada dua orang Masai ni, perempuan. Dia dress up. Kau tahu lah, agaknya memang ini kot pakaian dia. Gila bergegar-gegar aku ni. Korang okey tak dengar aku tengok kamera aku ni? Ke stable dia? Aku pernah try pakai GoPro sebelum ni, jalan bergegar macam ni. Tapi dalam video okey je. Ini aku punya punggung dah sakit ni, bergegar ni. Ni pakaian Masai dia yang perempuan. Lain sikit yang tadi. Oh, dia gendong anak dia. Ya, mau. Hai, sopa epa. Okey, itu jawapan dia. Wow. Ni ada kampung lain lagi. Dia akan pagar kampung dia dengan macam rumput. Rasanya pokok-pokok ni dia potong dan dia jadikan pagar. Jadi dia binatang tak boleh masuk lah. Dia buat pagar daripada ranting-ranting kayu. Dah rapat-rapat. Jadi binatang memang tak boleh masuk. Kambing pun tak boleh masuk. Dia ada pintu entrance dia depan dan pintu keluar dia dekat belakang rumah-rumah dia. Cuma rumah kat sini nampak ada yang pakai zinc. Mungkin dia orang dah dapat bantuan kot agaknya. Dan dia buat rumah dia kat situ lah. Oh, jauh aku downhill ni. Mati aku kena patah balik dah naik ni. Dia lah tinggi sangat. Tapi kalau naik macam ini memang penat. Oh, pokok ni cantik. Ini ke pokok akasia. Sama macam kita tengok dekat dalam National Geographic. Pokok-pokok macam tu nampak binatang ke gajah kan dekat bawah pokok-pokok macam tu. Sama lah. Sebiji National Geographic. Ui, luas lah pemandangan kat sini. Luas gila. Pokok sebatas batang sampai sana. Seluas mata memandang. Luasnya. Belah kanan tu aku nampak ada kereta. Oh, kambing. Kambing dan ada satu kereta. Ada pondok warna hijau. Sana jauh tu pun aku nampak macam bumbung-bumbung warna merah dekat dalam. Jadi maksudnya benda ni bukannya dalam safari lagi aku rasa ni. Sebab ada banyak bangunan rumah-rumah orang kampung rasanya. Aku nampak banyak binatang kat sana. Kambing, kuda belang. Tapi jauh sangat lah. Kambing. Aku sekarang kambing pun dah jadi kuda belang. Aku dah jadi kuda belang ni aku di tangan ni. Angin kuat. Matahari terik. Disebabkan walaupun matahari terik, disebabkan angin kuat, jadi aku tak rasa panas lah. So aku rasa aku agaknya macam dah tak jauh lah. Jam aku mati pula ni. Dia bukan mati, dia macam tak dapat satellite. Jadi aku tak tahu berapa kilometer dah aku jalan. Aku main jalan je, tak tahu berapa jauh. Tapi rasa macam dah tak jauh sangat. Kita jalan je lah. Nampak? Dia lari. Oh, kita kejar dia. Oh, tu dia. Nampak? Seekor je. Itu tak salah nama dia Impala. Yang tanduk dia tajam, tegak macam tu. Dia macam-macam jenis. Ya, aku pun tak kenal sangat sebenarnya nama dia. Dia ada, yalah macam aku cakap, dia ada telep lah, apalah. Aku ada nampak kepala zirafah kat sebelah kanan aku. Tapi jauh nampak kepala je. Tak guna aku berhenti pun tak nampak sebab nampak kepala je. Angin kuat je.
Lepo Amboseli. Ini hotel mahal ni. Oil Lepo. Pintu dia pun dah grand gila. Ikut angin. Jah sebelah kanan ni. Tu. Tu. Nampak tak? Tapi dekat dalam semak. Macam mana? Kau berhenti tak? Seko je. Jarang lah gajah biasa dia tak seko. Dia mesti ada kawan dia ni. Ada di sana. Tapi semak sangat. Tu nampak punggung telinga daripada belakang. Tu tak besar sangat lah. Aku pun nampak gajah dekat safari lagi besar. Tapi ni dekat ni. Itu hari yang kat Savo tu jauh. Ni dekat. Tapi semak sangat, tebal sangat. Ambil gambar pun tak lawa. Ni aku nampak kepala dia. Tu jalan lah kan dia kejar aku. Tak sempat lari. So ni dekat sangat. Ada lagi tu. Ni ada burung atas dia. Dah tak nampak dah. Jalan terus je. Sebab ni dekat sangat kan dia. Tiba-tiba dia marah. Aku tak sempat lari. Kalau yang jauh aku tak kisah sangat. Lepas tu dah semak berhenti pun tak nampak. Gambar tak cantik. Terus je lah. Aduh, ikut angin. Aku ada nampak jalan campsite ke sana tadi. Tapi jauh masuk dalam. Tak apa. Lepas tu ada babun kat depan. Dia tak berani aku masuk. Aku ke depan dulu. Tengok kalau tak ada aku patah balik lah. Belah sana tu aku confirm ada tulis campground. Maybe aku boleh camping kat situ. Tapi aku ke depan dulu lagi sikit lah. Aduh, angin kuat sangat. Aku penat lah. Sebab angin ni tolak aku ke belakang. Jadi aku kena lawan angin. Belah kanan ni kawasan lapang Allah. Alamak. Kat depan tu dah National Park punya pintu masuk. Aku dah tahu dia nak terus dah. So aku kena patah balik lah. Maybe aku nak pergi dekat camp tadi. Ini nak masuk ni kena bayar ni. Dan tak boleh pakai basikal pun. So memang kena pakai dia punya kenderaan lah. Kenderaan jeep tu. So now aku nak patah balik. Benda belah kiri ni Mada Hotel Kilima Safari Camp. Kilima Safari Camp. Okay. So aku kena patah balik. Memang tak boleh masuk. So that's the end of the road. Bukan end of the road, tapi jalan yang aku dibenarkan lah. So aku nak pergi dekat camp yang sebelah kiri tadi. Tengok ada tak tempat yang boleh aku camping. Cuma kat depan tu ada banyak babun. Macam mana aku nak masuk? So ni nampak. Kalau aku nak masuk safari tu aku kena guna kenderaan ni. Dan kena bayar mahal. Mahal gila. So kita try belok kiri tu ada camp tu. Sebelum korang teruskan tengok video ini, jangan lupa dapatkan buku Misi K2. Kisah perjalanan aku dari zero berbasikal dari Tanjung Piai hingga berjaya mendaki Gunung K2, gunung kedua tertinggi di dunia, 8,611 meter di Pakistan. Tekan link di description video ini. Ada Tulia, ada Nyati Safari Camp, We4 Kenya Camp, Non Kotia Amboseli. Aku terela masuk. Masalahnya ada babun aku nampak tu. Okey kot. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap babun ni tak kacau aku. Aku tak tahu berapa jauh ni. Aku harap tak jauh sangat lah. Tengok dekat dalam peta macam berberat mungkin 1-2 km lah kot. Tengok babun tu besar. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku try laju sikit supaya babun ni takut dengan orang ke tak takut dah. Aku takut macam monyet. Sebab tadi motor tu tadi lalu laju lari je. Tengok. Yo. Ada benda jatuh kat sini nanti. Aku terpaksa berhenti, maki aku. Babun bontot dia merah. Nasib baik dia lari. Bila kita lalu dia lari. Dia takut.
Okey lah. So depan ni ada seko yang besar kat tengah jalan. Ya Allah, takut aku, suspend gila. Tapi asal buruk sangat babu ni. Punya bulu dia teruk tau. Biasa kadang tengok babu cantik je, macam monyet kita kan, terurus lah sikit bulu dia. Ini aduhai, tak pandai nak jaga badan. Ni kat depan ni, kat jalan ni besar. Tengok. Hai, dia orang ni tak pakai shampoo. Diorang pun biasa kan dia jaga dia punya, dia jilat lah, dia apalah. Macam kucing juga binatang ni. Mana yang siku dia masuk semak. Okey, alhamdulillah dah lepas. Aduh, penat aku kena bawa laju. Dah lah jalan sini. Aku nak try cari campsite kat dalam ni. Tak tahulah harga berapa. Bayar dah, aku dah penat dah. Hari ni penat-penat panas. Aku harap tak jauh sangat. Belah kanan aku ni nampak dia bangun, dia lari. Kat belah depan sana aku nampak binatang lagi satu. Semua lari bangun. Dia takut. Ada zebra. Aku tak nak cakap kuat-kuat, nanti dia lari. So, kita jalan je. Kita jalan dia sampai dia tak lari. Okay. Dekat sini mungkin dia tak lari kot. Kita ada jauh sikit. Nampak dia dekat situ. Beautiful. Cantik lah zebra ni. Sebab dia binatang dia, color dia tu yang buat dia cantik. Aku nak try ambil gambar pakai iPhone. Dah banyak ada gambar zebra dekat iPhone aku ni. Semalam beberapa hari lepas ni jumpa zebra juga. Tapi ni dekat. Ni dekat sangat. Sebelum ni tak dekat sangat. Okay. Ya, kita ambil lawa-lawa. Tam. Beautiful. Kita ambil satu video lagi. Cantik. Dekat je. Lebih kurang 30 meter dengan aku. 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Dan zebra ni juga, dia apa nama, ada beberapa jenis, tapi ni dia panggil common zebra. Zebra yang biasa. Okay, kita tinggalkan zebra tu. Kita teruskan. Sebab aku nak cari tempat tidur malam ni. Aku tak tahu kat mana ni. Jalan pun penat lah jalan ni. Jalan ni okey sikit, dia keras tapi dia bergegar-gegar tu yang penat tu. Ada. Lapangnya tempat ni. Belah sana tu ada lembu. Aku nampak rusa jauh kat belakang kanan aku. Rusa apa entah nama aku tak tahu. Tu kat sana tu ada seekor. Ni apa? Lah. Ya. Aku ada zebra lagi. Ui, ada jerapah sekali. Tapi kecil je jerapah ni. 1, 2, 3. Nampak? Banyak. Jerapah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak anak dia. Sopa. Ui, banyak guys. Nampak? Aku kat depan ni ambil gambar kejap lah. Tapi dia kecil-kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ekor zirafah. Kita ambil gambar sekejap kat sini. Wow. Ni jalan raya. Sini ada zirafah ramai dengan zebra. Aku punya iPhone ni dah habis memori. Full memori. Nampak dia lari. Kita dekat dia lari. Zebra-zebra ni, ramai gila. Kau nampak tak guys?
Ramai. Aku try nak ambil gambar satu lah. Nampak banyak ah. Cuma sayang aku punya iPhone dah habis bateri, jadi aku tak boleh ambil gambar lawa sikit. Ambil video lawa sikit. Dia kalau pakai iPhone lawa sikit sebab boleh zoom. Aku cuma pakai GoPro je. So jalan je lah. Jalan dia teruk. Aku tak tahu berapa jauh lagi ni. Aku harap tak jauh sangat dah. Nampak macam jauh je, tak jumpa pun, tak nampak pun bumbung ke apa. Weh, jangan jauh sangat sudah. Tak larat aku ni. Guys, sebelah kiri ni zebra lagi. Banyak agak ni. Aku tak sure lah kat kamera ni nampak ke tak. Sini, sana dalam semak tu ada. Itu dekat belah sana pun ada. Banyak. Oh, berhati masuk. Sebab aku masuk jalan dalam ni nak pergi cari campsite. So dapat nampak banyak binatang. Cuma hanya dalam kamera aku tak sure lah nampak sangat ke tak. Nampak jauh ke tak. Belah sana tu ada lagi. Woi, banyak. Aduh, aku yang tak larat ni jalan macam ni. Punggung sakit. Nasib baik dia tak mendaki sangat. Asal orang kampung banyak motor ni banyak kat sini ya. Dalam ni ada camp ke ada kampung juga. Aduh, risau aku. Jangan jauh sangat sudah. Nampak sana banyak zebra. Oh, zebra. Situ ada satu kumpulan rusa tengah lepak-lepak. Aku nampak 4 ekor kot. Aduh. Mana jalan ni? Ya Allah. Siksanya jalan sini. Aku nampak ada satu bumbung. Aku harap yang tu lah. Teruknya. Aku nampak bumbung kat sebelah kiri tu. Aku rasa tu lah kot. Aku harap tu bukan dunia kampung. Aku harap tu campsite. Tapi aku rasa dia bukan campsite yang kita pasang kemah sendiri. Dia camp macam apa? Dia dah ada kemah. Kita dah ada katil, ada semua benda lah. Ada macam lodge, macam hotel. Aku rasa macam itu. Jadi dia tak adalah murah pun. Kat sini, kat safari ni semua benda mahal. Maybe harga dia entah berapa. Sampai dah harga hotel sudah. Aduh, penatnya jalan sini. Depan tu ada zebra lagi. Ni betul-betul tepi jalan, tapi nanti dia mesti lari ni. Tapi jauh lagi. Aku nak pergi sana tu. Saya jalan ke sini bangunan dia kat sana. Aduh. Teruknya jalan ni. Aduh, ya Allah. Letih. Ada jauh pula masuk dalam. Menyesal aku masuk dalam ni. Tapi dah terlanjur masuk je lah. Dah dekat sampai pun. Ini ke? Bukan. Aduh, belum lagi. Ya Allah. Mananya? Jauhnya. Besok nak keluar lagi mati aku. Aduh, ya Allah. Dah dekat dah aku rasa aku. Ini yang bumbung biru ni, harap-harap yang ni. Bumbung hijau. Belah sini ada satu lagi. ANT. Tapi tak nampak bangunan dia. Aku terus yang dekat ni lah. Harap-harap yang ini. Aku boleh duduk. Dah penat. Mudah-mudahan ada kosong. Mudah-mudahan dia murah je. Ya Allah, penat. Penat. Ini ke? Lapar pun dia ni. Semua ada. Nyati safari. Okey ni. Belok kanan ni. Nyati safari camp. Tu kot.
Ini ke? Nanti safari camp. Ni je bangunan. Sana mana ada? Ni lah kot. Tapi ni macam bukan camp. Sah, yang belah kiri tu kot. Okey lah, try. Ni ada orang ni. Tapi ni orang ni macam orang kampung. Dia kumpulkan barang-barang. Kumpulkan, bukan. Orang kampung lepak-lepak. Yalah, betul kat sini. Ya, bro. Okey. Reception 150 meter. Terus je. Inilah kot camp dia. Kita tidur dekat camp. Ni bukan campsite. Bangunan tu dia macam glamping lah, senang cakap. Dia sebab aku pernah nampak ni. Aku pernah dulu dekat Masai Mara aku tidur macam tu. Dia pakai canvas dinding dia. Nampak pun sama lah macam tu. Dia ada dalam bawah dia ada platform. Tu canvas. Atas tu pun canvas. Ni rumah-rumah dia. Ini apa? Macam toilet. Ini kot reception. Alright, alhamdulillah sampai dengan keadaan penat dan panas. Reception. Jambo. Reception ya? Ya. Okey. Wow. Penatnya. Okey. Aku dah nampak botol-botol. Jambo. Sini lah. Sini. Kita parking. Alhamdulillah sampai. Dia punya Jambo. Tempat dia macam ini. Dia nak kata dia nak panggil receptionist. Panas guys, penat. Allah. Panas gila, lapar ada, semua benda ada. Ini dekat dalam dia. Ini macam dia punya cafe lah kot. Network Safari password dia ada wifi. Ini dia punya reception. Tempat makan tu kot reception. Okey. Ini sana tempat tidur dia. Aku nak cari bilik yang paling kecil je. Itu yang besar aku rasa. Alhamdulillah sampai juga akhirnya. Dekat area Amboseli ni. Penat-penat. And kita tidur malam ni kat sini. Tengoklah, kalau murah aku tidur 2 malam ke pun tak apa. Sebab jauh nak keluar bai. Jauh bai, penat, panas. Sopa. No, actually it's normally full board you can, so including the food. Yes. How much full board? Okay, let me ask from my office, okay? Okay. Just a moment. Okay, sure. So dah dapat bilik. Aduh, kena scam. Bukan kena scam. Dia ada beberapa jenis bilik. Yang aku dapat ni tent, dia panggil tent. Sebab tu dia panggil campsite. Dia panggil tent tapi bukanlah tent. Dia macam dia buat daripada canvas ni. Canvas, atap dia pun canvas tapi dia ada platform bawah. Ada kayu platform. Dan dia ada juga cottage. Cottage ni macam bilik kecil aku rasa. Dan itulah aku rasa yang paling murah. Aku minta cottage, dia kata tak penuh lah. Dia kata apa, boleh-boleh dia kata $80. $80 aku ingatkan cottage lah. Mahal juga tu kalau cottage. Lepas tu dia kata $80 tapi dia bagi 10. Aku tak nak Aku cakap aku nak cottage sebab murah. Lepas tu dia call lagi bos dia agaknya. Dia bagi $60 tapi 10 juga.
Memang kena kenceng aku. Sebenarnya aku rasa kalau cottage maybe dalam $30. Kalau $30 lah 5 kali 3 RM150. Sekarang ni 6 kali 5 dekat RM300. Untuk aku seorang RM300. Ini adalah accommodation aku yang paling mahal guys. Tapi aku tahu dekat area safari memang mahal. Memang mahal dekat safari, dekat-dekat dengan safari. Kalau macam semalam 2 hari lepas jauh daripada safari tu memang mudah untuk dapat accommodation yang murah lah. Tapi kalau kat sini memang mostly memang dia tempat dia mahal. Sebab yang duduk kat sini memang semuanya turis sahaja. Takkan ada orang lain duduk. Cumanya with this accommodation harga dia berapa tadi? 300. Nampak macam Yalah, sebab dia dekat safari. 2 katil besar. Aku tak tahu aku nak tidur mana. Kaki aku sebelah sini, kaki kanan aku kat sini, kaki kiri kat sini, kepala kat sana. Sebab besar sangat. So kat sini tingkap dia aku boleh buka supaya ada angin aku rasa, biar dia terang sikit. Tu dia. Kita lipat dulu ni. Kejap bagi aku buka dulu lah, bagi terang sikit, baru aku sambung video ni. Okay, so ni view dia lepas aku buka tingkap 1, 2, 3, 4 tingkap terbuka, jadi terang lah sikit. Okay, aku mula dari depan semula. Ini katil 2 katil besar gila. So sekarang ni kalau tengok semua hotel kat sini, diorang semua ada kelambu. Sebab aku sebenarnya dah berapa minggu lah dekat Tanzania, Kenya ni, aku tak pernah tidur dalam kelambu ni sebab aku rasa macam rimas. Jadi aku tak pernah gunakan pun. Tapi malam tadi first time aku guna kelambu, aku tidur nyenyak guys. Sebab dah tak ada rasa nyamuk. Banyak nyamuk kat hotel-hotel dia yang aku tidur, hotel-hotel murah tepi jalan tu, memang banyak nyamuk. Jadi aku menyesal selama ni aku tak guna kelambu dia. So malam ni aku akan guna kelambu ni. And dia punya hotel ni sebenarnya, apa panggil tent ni sebenarnya, ini semua daripada canvas. Ni dia buat lah macam net sikit, ada tingkap, kita boleh dari luar nampak sikit lah kat dalam. Lantai dia pun semua ni canvas. Ini dia buat rangka, ni pun canvas. Ni sajalah dia balut katnya. So kalau korang kat Malaysia nak buat style macam ni pun okey kak. Panas, tapi kita panas juga aku rasa. Cumanya dia letak kain ni supaya kita tak rasa bahang. Kalau kat Malaysia nampak tak building dia macam tu. Sama je tu. Kalau kat Malaysia boleh buat ni. Aku rasa kalau nak buat jenis glamping, bajet murah kan. Ini pun kayu murah je ni. Kayu goyang-goyang je ni. Kayu capcai kalau kita panggil, nampak dekat atas ni rangka-rangka dia. And aku rasa boleh lah kalau nak buat kat Malaysia. And toilet dia, ni dia ada kipas lah. First time aku dapat toilet hotel ada kipas. And ni toilet dia pun pakai zip juga pintu dia. Sebenarnya dia tak ada pintu macam biasa. Ini benda tak ada lampu. Ni ada. Korang boleh nampak lah dia punya sink. Sini dia punya toilet, tapi sini tak ada pintu. So pintu dia satu sini je. Toilet. Ini dia punya shower. Aku harap shower dia laju air dia. Maybe ada hot shower juga. Bersih lah daripada hotel-hotel sebelum ni. Nampak di dinding ni semua canvas. Lantai pun canvas. Alright, not bad, alhamdulillah. Walaupun aku rasa $60 untuk aku duduk seorang. Kalau duduk dengan family okey lah. So rasa mahal. So that's it, aku punya rezeki hari ni. Dah beberapa hari kayu macam ni lah. Cumanya aku harap pagi ni petang ni atau besok pagi kita nampak Kilimanjaro kat depan ni. Ni adalah view Kilimanjaro. Nanti aku pergi kat belakang building tu, belakang tent yang sana tu, aku boleh nampak Kilimanjaro. Cantik. Aku rasa dia bagi aku tent yang besar lah. Ni macam kecil sikit, ni mesti murah lagi. Haram betul. $60 dia bagi aku. Aku nak buat apa? Katil sampai 2. Aduh. Silap lah. Nak kata silap je pun Aduh. Dah bayar pun dah badal lah. Tak payah fikir lah. Inilah orang kata rezeki. Dapat katil mahal, rezeki juga. Duit tu rugi tapi rezeki juga kan. So now aku nak mandi lah. Nak rehat, aku nak sembahyang Zuhur. Dah Zuhur lah.
Rasanya dah zuhur dah ni. Alright guys, kita jumpa lagi nanti. Aku nak makan petang sikit. Mungkin aku nak rehat je, nak tidur kejap ke apa ke. Ya.